MC Malam Gala Lekopa Production sempena 20 anniversary Lekopa yang bertemakan Retro Raya. Jadi persembahan malam ni memang tip-top. Hadiah-hadiah pun sangat-sangat menarik lah, tapi saya tak menang pun. Tapi untuk pemenang semua tahniah dan tahniah Lekopa Production menyambut 20 tahun yang sangat sukses. Dan saya sebagai Presiden LCRC yang menganjurkan program malam ni. Malam ni juga ada pelbagai acara yang menarik yang telah kami aturkan. Di antaranya seperti persembahan kumpulan, ada anugerah untuk staf-staf yang cemerlang, lucky draw dan juga persembahan istimewa. Jadi malam ni sebenarnya daripada awal sampailah akhir memang saya nampak semua staf-staf terhibur dan gembira malam ni sebab malam ni merupakan malam penghargaan buat mereka. Tema dia adalah retro. Macam style lah. Saya berpakaian khas ni ala-ala pahlawan. So saya ambil tema retro raya ala-ala pahlawan lama. So boleh nampak tali pinggang atuk-atuk kita dulu kan. Ni dulu waktu kecil-kecil buat tali pinggang wrestling tau. Kita ada keris, kita ada bengkong, kita ada sampin, ikatan bunga, kita ada selempang. Tulisan LC Power. Tema kita orang pada malam ni merah buat abang marah. Saya sebagai Tok Kadi dan isteri saya sebagai Asaloma. Segan-segan kucing. Miau. Kami dari grup 2 naib Johan untuk persembahan berkumpulan. Kami nak ucapkan terima kasih kepada aunty, uncle, kuya. Kami daripada kumpulan 6 tak sangka dapat stage nombor 1. Kami nak mengucapkan ribuan terima kasih dekat uncle dan aunty dan juga LCRC. Thank you so much. Hero Malaya Malam Gala Lekopa Retro Raya jatuh kepada Daus New Media. Alhamdulillah, pada tahun ini saya telah menjuarai 2 tahun berturut-turut dalam pertandingan pakaian paling cantik. Dan hari ini saya telah menjuarai Hero Malaya. Terima kasih pada yang telah mengundi saya, yang telah menyokong saya. Primadona Malam Gala Yati. Okay, Alhamdulillah malam ni saya menang Primadona. Sebenarnya semua malam ni sangat cantik. Mungkin malam ni rezeki lebih kepada saya. So, terima kasihlah kawan-kawan yang undi saya. Terima kasih kepada aunty, kuya dan uncle sebab menganjurkan malam yang memang best, the vogue bertema retro kita. Anugerah kedatangan terpuji jatuh kepada John Michael daripada Komposer. Staff paling legend Away daripada R&D. Anugerah Department luar biasa Environment Department, Compositing Department, Terima kasih di atas apresiasi sebagai best department yang paling luar biasa untuk tahun 2025 Lekopa Production. Bukan hasil daripada kerjasama daripada seorang ataupun 2 orang, tetapi dia mewakili keseluruhan setiap orang dengan sikap kerjasama, saling sokong menyokong di atas satu sama lain menjadi motivasi tambahan. Siapakah pemenang untuk Rising Star of the Year 2024? Jatuh kepada Heidi Wadala. I really wasn't expecting getting this award, the Rising Star Award, but thank you very much. Just keep having fun creating really good content for everyone. Yeah. Dan anugerah Employee of the Year 2024 jatuh kepada saudara Hibri. Hari ni saya dapat award Employee of the Year. So tak sangka lah benda ni. Award ni jauh lagi lah saya rasa saya boleh dapat. Terima kasih kepada uncle, aunty dan juga kuya
dan juga siapa-siapa saja yang telah support saya. Anda semua awesome. Akhir kata daripada saya, semoga SCP terus maju dan juga sukses. SCP Power! Siapa bilang gadis Melayu tak menang? Saya hari ini teruja dan berterima kasih kepada pihak Ipin dan Ipin kerana menjemput saya untuk menghiburkan semua kaki tangan Upin dan Ipin. Terima kasih dan tahniah kepada Tuan Haji Baharudin kerana berjaya. Dan saya sebagai anak Melayu rasa bangga dengan pencapaian beliau. Anak-anak saya suka kat rumah tu. Upin Ipin, Upin Ipin. Saya harap acara begini akan dianjurkan lagi pada masa akan datang dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada semua AJK SCRC, khususnya kepada MC yang telah menjayakan pada malam ni dan semua kepada staf Lekopak Production. Pada tahun Lekopak yang ke-20 tahun juga, saya harapkan kita lebih maju jaya dan kita tingkatkan kita punya produktiviti. LCP 20 tahun Power. LCP 20 tahun Power. LCP Power. Lekopak